Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sambung semula perbincangan kita yang sedang hangat ini, ya, dan amat merisaukan, terutama sekali Umi sebagai warga emas. I'm very concerned about the next generation. Saya sangat-sangat khawatir bahawa dapat ke kita, ya, menyesuaikan diri kita, gaya hidup kita, nilai-nilai Islam kita dengan perkembangan era digital ini. Okey, saya nak bertanya dulu dengan tetamu kita mengenai kesan positif apa yang sedang berlaku dalam era digital ini yang melibatkan beberapa industri. Okay. Pertama sekali saya dapat agaklah industri macam SME umpamanya, perniagaan dan sebagainya, mereka akan mendapat kesan positifnya. Okay. Kemudian saya tengok pula industri hiburan, kreatif industri, perfilman dan sebagainya. Ini agak mencabar. Nak minta komen sikit daripada Faizal. Umi minta saya komen dari sudut digital atau dari sudut AI? Dua-dua sekali. Digital ni sekarang ni semua dah guna pakai dah. Yes. Editing pun dah pakai dah. Ya, betul. Dulu kita ada editing machine kalau nak editing video, filem dan sebagainya kan. Saya ingat dulu zaman Betacam, zaman filem apa semua. Saya terlibat dalam production. Saya jadi production house saya dulu. Baik. Memang saya buat drama TV dan sebagainya. Jadi Betacam semua kita pakai dulu kan. Nanti jap. Jangan-jangan ini AI ni. Okey. Jadi kalau kita nak cerita zaman sekarang, editing dia bakal rumah ni. Bukan sekarang lah, sebelum ni lah, beberapa tahun yang lepas yang muda dah. Bila kita ada beberapa software-software tertentu, zaman sekarang orang edit pakai AI ni. Okay. Jadi digital kepada AI, sekarang zaman AI. Dulu sebelum ni zaman digital kita kata. Okay. Baik. Dulu kita pakai film, sekarang kita pakai storage, pakai memory card saja. Itu contohnya lah kan. Okey. Kalau nak sudut perkembangan positif dan sebagainya berkenaan dengan industri, pada saya ada positif. Macam biasa, segala ciptaan manusia tetap ada negatifnya. Ya. Dan segala benda yang positif sekiranya disalah guna, dia akan jadi negatif juga. Cuma kita pandang, sudut pandang kita berkenaan dengan impact kepada industri itu sendiri. Baik. Kita ambil perniagaan. Ambil perniagaan sebagai contoh. Perniagaan, tak kisahlah perniagaan, saya ambil sekecil-kecil perniagaan. Contohlah printing lah umpama kata kan. Kalau dahulunya dia perlu adalah beberapa designer dan sebagainya untuk designkan klien punya printing. Malahan sekarang klien datang bagi dekat dia je dah siap dah, sebab klien tu dah design pakai AI sendiri dah. Ya, tapi yang lebih mencabar ni katalah the service industry dan juga the food industry. Malaysia memang terkenal. Okey. Macam mana? Kalau dari sudut AI itu sendiri. Okey, dari sudut marketing promotion, banyak perkara yang dia boleh guna pakai untuk membantukan perniagaan itu sendiri. Sebagai contoh, dia gunakan AI untuk buat marketing dia. Okey, sebelum ni tak reti buat copywriting, tak reti buat iklan dan sebagainya. Okey, dia boleh gunakan AI untuk draftkan iklan ni dia. Okey. Dia boleh prompt ChatGPT, tolong buat iklan, dia perniagaan sekian-sekian dia keluar gini. Lepas tu sekejap lagi tolong translatekan ke dalam bentuk video. AI buatkan video dia pula. Tapi kalau nak suruh masak, katalah industri masak-masak, food industry. Macam mana? Untuk food industry, kalau kata nak jadi tarikan kepada orang kata food industry ni satu benda yang unik lah. You buat macam mana pun dia melibatkan rasa. You buat canggih macam mana, kalau rasa kedai tak sedap juga, lawan tak pergi juga kan. Itu ibaratnya lah, the bottom line dia tetap kena kekalkan yang originality physically tu kan. Tetapi untuk menggunakan AI sebagai promotion dia umpama kata kan, mungkin ada sebab saya ada tengok satu sebagai contoh satu platform atau satu apps dibangunkan oleh anak muda. Dia tak graduate dan sekarang tu app tu banyak dipakai oleh gym-gym dekat Malaysia. Apa dia buat? You boleh scan makanan tu, dia akan keluar kalori berapa banyak, itu ini dan sebagainya. Okey, sekarang ni kata you pula kena update diri you. You kena update dalam sistem tu. Okey, you sekarang dalam tempoh off season ke on season ke, you tengah cut fat ke apa ke, dia akan sesuaikan makanan apa yang sepatutnya you makan. Kalau dia kata nasi lemak, dia terus reject, dia kata jangan makan.
Sebagai contoh. Okey. Tetapi kalau nak makan pula, macam mana? Ni makanan-makanan dia sesuai. Lepas tu, dia orang collab pula dengan pembekal makanan tadi. Okey, faham. Ada yang dalam keadaan dah bermasak siap, sebab masakan orang yang main bina badan ni dia lain-lain, dia less minyak lah itu. So benda tu berkembang sekarang tau. Dan developer ni dia buat app ni sebenarnya menggunakan AI. Jangan Dia just prompt untuk dia gunakan AI. Sekarang dia orang cakap coding pun AI boleh tolong buat. Yes, itu tak ada Nabi kan. You boleh buat app pakai AI je sekarang. Masak. Kalau nak masak, Umi kena ambil robot dan applykan AI ke dalam robot tadi. Sebab masak pun AI boleh buat. Robot je lah, robot. Yes. Tapi kalau robot nak masak, Umi bukan apa ni, gulai lomak cili api, tak boleh. kalau kita Dia apa-apa, dia bergantung kepada kita masukkan maklumat. Sebab AI ni dia ada dataset. Yalah, Jadi dataset dia sumbernya daripada manusia juga. Yang kita prompt, yang kita bagi maklumat, sumber data dekat website yang ada, yang manusia bagi juga maklumat tu. Jadi dia ambil data daripada situ. Saya pernah tengok satu video, dia buat challenge AI dengan orang biasa masak. Orang kalah ni, AI lagi sedap. Ya. Sebab dia dapat Dia cari yang hotel punya resipi dia kan. Yang kan yang jadi apa namanya judge tu agaknya semua AI juga. Nak rasa AI tak ada rasa. AI dia kelemahan AI adalah dia tak ada deria. Dia tak ada emosi. Dia tak ada emosi. Tak ada emosi. Dia tak ada deria yang ni. Technicalnya, contoh macam katalah tempat masak kan. Sekarang ni kan ada satu, semua benda boleh pakai. Ada kat situ ada blend. Satu tempat tu dia blender, dia masak, dia semua kan. So tak ada masalah kot untuk AI masak sendiri sebab semua benda dekat satu tempat dah. Dah ada masak lemak cili api tu kan. Masuk blender, lepas tu tiba-tiba dah ready dah. Terus ayam dia panaskan. Lagi satu ni sebagai contoh sebelum ni kita ada smart home. Remember smart home Smart home ni sebelum ni dah ada. Smart home ni kita consider sebagai IoT lah. Malahan ada smart home yang boleh command pakai suara. Betul. Zaman sekarang command pakai suara tu masih ada, tetapi AI, dia dah ada AI yang mana AI tu boleh sampai tahap you tak perlu command pun dia dah tahu apa kehendak you dah. Maknanya robot lah, in the form of a robot. Smart home ni maksudnya lampu you punya aircon, you punya peti ais, you punya mesin music you, TV you, semua dikontrol oleh komputer. Cuma komputer sekarang dikontrol pula oleh AI. Okay, so sekarang ni contoh you masuk balik rumah, dia dah detect dah. Oh dia lemah. Dia dah tahu dah sebelum ni you ni balik you suka apa. You suka buka lah ni ke. Lepas tu kalau you dalam keadaan penat, dia terus suruh mandi. Dia sesuaikan dengan you punya suhu. Tak perlulah ada suami atau isteri dah. Itu lain. Contoh lah, bangun pagi dulu kita kena command dia. Kita command biasa kan Alexa. Kan orang cakap Alexa tolong ni, Alexa tolong tu. Ataupun Google. Kan kita bercakap dengan Google dulu ni kat rumah, smart home kan. So dulu kita command dia, tolong buatkan contoh kita cakap tolong buatkan breakfast smoothie. So dia buatlah, mesin dah ada, mesin IoT tadi, dia buatlah smoothie untuk you. Tetapi kalau AI ni tadi dia tanya smoothie, boleh tak dia buat smoothie gini-gini, sebab sekarang dia tengok badan you gini. Dia terus search untuk you balik. Tapi AI tidak akan dapat memastikan kita berada di jalan yang lurus. Allahuakbar. Ada AI dah solat belum? Boleh tak AI tanya, kamu dah solat ke? Boleh tak? Boleh. Tak boleh, macam ni. Kalau dini tak dua. Kenapa? Dua macam tak. Tapi kalau kita nak kata, sebab macam kita kata AI ni dia ada dataset tu bergantung kepada sumber data dia lah. So kalau kita kata chatbot yang macam kita guna pakai ChatGPT dan sebagainya, sumber data dia memang daripada internet. Saya nak tanya satu soalan juga, sebab memang kita dapat tahu dia jawapan dia semua cantik, jawapan dia sangat-sangat ni lah. Tetapi ada juga kadang-kadang yang bila saya tanya soalan lain, dia jawab lain. Saya pernah tanya agama. Ingat tak saya pernah tanya bukanlah tentang fakta, benda basic lah. Saya tanya pasal seorang menteri, siapa mak dia, dia jawab orang lain. So macam mana tu? Adakah sebab saya nampak ada flaws juga dekat AI ni. Okey, dia macam ni. Macam saya kata, AI tadi dia ada dataset dia adalah macam kalau macam ChatGPT ataupun chatbot ni, sumbernya adalah internet. Internet yang kita guna pakai ni lah. So selagi dia biasa, kalau dia ada data tu, dia jumpa data tu, dia akan bagi tahu. Tapi kalau tak ada, dia akan cari kadang-kadang nama yang ada seakan-akan tu
Kebetulan ialah nama kita dekat Malaysia ni, nama yang sama Dekat-dekat. banyak. Kan kalau you type nama, contoh nama yang unik-unik ni mungkin susah lah. Kalau nama saya very general kan. Kalau type nama Faizal tu memang bersepah lah. Nama bin yang sama pun sama, ada ramai lagi kan. Jadi dia pick yang mana ni je lah, yang rasa dekat-dekat. So dia just keluarkan. Mungkin dia dapat maklumat yang ni ada mark. Nama dah ada. Betul, mark kan. So dia betul, dia combine. Tapi now dah betul. Betul kan? Ada jawapan salah kan? Tapi adakah dia benda ni akan sentiasa update dalam dia punya cloud? Itu dalam kalau di update. Kalau ada, sebagai contoh lah, kita cerita tentang maklumat orang-orang yang ada nama ni, antara sumber yang pertama adalah Wikipedia lah, sebagai contoh. So kalau ada update kat situ, mungkin dia perpandukan sumber daripada situ juga. Tak nama lah. Okey. Nak tanya you. Sebenarnya siapa tuan punya all this AI? AI ke apa ke? Kalau Umi tanya saya macam tu, saya susah nak jawab ni. Memang sengaja ditanya begitu. Kalau Umi tanya sebagai contoh ChatGPT apa ni, kalau kita tanya apa, who owns ChatGPT? ChatGPT siapa dia punya tu? Tahu lah kan. Dia ada Bukan. Google lah. Dia OpenAI. OpenAI. Cuma owner OpenAI tu saya tak ingat apa dia. Tapi ada owner lah. Ya, ada owner. Ada syarikatnya. Dia macam Google punya owner. Dia macam Facebook. Semua ada ownernya. Tapi macam kata AI punya pembangunan dengan US atau Nvidia buat berapa ratus Nvidia. Itu machine. Dia lebih kepada macam AI. Sebab kita punya perkembangan teknologi ni, ataupun kita software dengan hardware lah kita kata ibarat ChatGPT tu dah software lah. So sekarang ni hardware dengan software ni dia seiring. Bukanlah seiring, dulu kita boleh buat macam-macam tetapi hardware tak support. Teknologi hardware kita belum support. So sekarang ni hardware dia dah seiring. Dan sekarang ni orang dah bercerita pasal quantum computer. Yang tu saya tak faham langsung. Quantum computing. Dia macam ada macam tak tahulah macam satu tempat. Quantum computer ni sekarang ni kita menggunakan yes no logic. Binary maksudnya binary lah logic 1001 tadi itulah saya kata kan. Quantum computer ni dia ada satu dimensi lain. Teknologi apa ni kita panggil teknologi quantum. Quantum ni kalau nak cerita dari sudut fizik ni saya pun tak reti sangat lah detail benda tu, tetapi whereby dia boleh 1 campur 1 boleh pergi 3. Macam tu dia boleh to extend. Tapi dia punya kepantasan dia tu sekarang ni equal lebih kurang lebih daripada 1000 unit komputer paling laju sekarang. Dia ibarat kata sebagai contoh kriptografis yang kita ada sekarang, teknologi kriptografi So kalau kita nak encryptkan sesuatu benda tu yang paling canggih sekarang ni, mungkin superkomputer ataupun komputer yang laju yang kita ada sekarang dekat dunia nyata, komputer yang tradisional yang kita ada sekarang ni, mungkin mengambil masa 3 bulan, 6 bulan, setahun. Dia hanya mengambil masa tak sampai 2 jam untuk decryptkan benda tu. So you bayangkan teknologi tu. So sekarang kita dah ke arah itu. Beberapa negara dah bangunkan benda ni. Soalnya sekarang, adakah kita di Malaysia ni ready to go? Yes, kita tahu sekarang ni CSM pun, Service Malaysia pun mengambil inisiatif untuk go on quantum punya teknologi. Dah start study. Sebelum dia sampai ke Malaysia ni, kita dah kena tahu dah. Sebab macam diorang agensi-agensi yang terlibat dalam keselamatan. Jadi they have to know lah. Contohlah negara luar menggunakan quantum computer untuk attack, membuat serangan cyber terhadap Malaysia. Kita ni pakai ibarat macam ni lah, kita pakai elastik, diorang pakai M16. Macam mana you nak lawan? Jadi we have to prepare. Dia macam peperangan di antara Israel dengan Iran tu lah. Bila diorang dapat serang balas balik, kita tak serang balas balik, jadi tutup dia punya internet. Umi mesti tak faham lagi quantum computing kan. Ini teknologi yang akan datang ni. So AI ni akan jadi lagi super dahsyat. Sebab sekarang ni AI ni akan besok AI ni dah macam manusia mungkin. Persoalannya adakah AI bakal mengambil alih tempat manusia? Itu adalah persoalan yang telah diutarakan daripada tahun 19 berapa lama dah saya ingat. Malah ditranslatekan ke dalam movie. Movie apa? I'll be back. Ya. Okay. Tahu berapa tu? Robot tu kan? Tahu berapa tu? Terminator tak? Terminator? Dia si cerita AI. I'll be back.
Kita lawan dengan robot, mesin. Lepas tu Mif tak tahu lah Mif ke orang dia Matrix sama juga, ada cerita pasal lawan dengan robot. Lawan dengan mesin. Just ni ayah bos tak sebut. Yes. Yang orang duk cakap jagalah, janganlah tengok AI ni, nanti AI ganti tempat korang, dia yang kawal. Dia kata itu macam mana? Itu dia orang menggunakan analogi begitulah, macam Matrix sebenarnya, sampai kita dikongkong kat situ. Inilah dunia yang ni, kita duduk kat dalam tu kan. Itu begitulah sebenarnya, kita dikontrol lah. So tu cakap very frightening. Luckily kita ni harap-harapnya di Malaysia ni kita ada satu asas yang kuat lah. Pada pandangan saya, cuma kita kena perkuatkan lagi. Itu yang iaitu berbalik asas kepada kita, agama kita. Yes. Peranan agama. Kalau tanya kita, saya kenapa peranan apa nama tadi? Pelan apa namanya? Itu lain. Itu lain. Okey, kalau tanya saya sebagai contoh, kenapa macam kami YDM, ada orang tanya YDM. Saya tanya balik, why UDM? Lain. Yang pertama. Yang kedua, YDM. Kenapa DM tadi? Kenapa di sini lah orang kata DM. M tu apa sebenarnya? So pada kami M tu ada beberapa lah maksudnya. Tapi paling mudah pada saya, to be part of YDM, you have to be manusia yang memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Maknanya kamu kena jadi manusia yang boleh memanusiakan manusia. Faham tak maksudnya ayat tu? Apa dia? Umi faham tak ayat tu? Manusia yang kena memanusiakan manusia. Manusia yang memanusiakan. Sebab kita tahu manusia ramai dekat luar ni memang manusia, tapi adakah dia ni manusia yang bersifat manusia yang faham tak? Jadi untuk you memanusiakan orang tu, you kena jadi manusia dulu. Betul. Jadi dalam kat YDM ni kami sebolehnya lah, sebaik orang kata apa, semampu boleh. Kalau kita ni, inilah dakwah cara halus. Maksudnya nak orang kata apa, kita dalamnya kita jadilah manusia yang boleh memanusiakan manusia. Okey, setidak-tidaknya. Okey, kita pergi sekarang kepada itu build up tau. Now kita go to the baru build up ni. Ini baru build up ni. Okey. Saya tanya soalan. Malaysia belum cukup kuat lagi tak untuk create kita punya AI bot semua? Saya nak tanya soalan. Cukup kuat tu maksudnya apa ni? Tak faham. Maksudnya kita tak macam, yelah kita tengok dekat US semua kan ada their own. China pun ada DeepSeek kan. Dia punya ni kan. Maksud Malaysia tak boleh kita boleh. Kita boleh. Kan baru ada cadangan nak dibuat kita punya AI. Malahan kita dah ada jabatan. Kita ada jabatan AI dah sekarang. Di bawah Kementerian Digital. I think that's why the government adakan kementerian itu khusus. So cuma sekarang ni kita mungkin bila ada benda yang baru, so kita kena ada dasar dia. So that's why dasar tu force di bawah jabatan AI. Kan, jadi bila dasar dah tentu akan ada ancaman, akan ada kebaikan dan keburukan. Keburukan ni kena ada dasar yang boleh counter isu-isu keburukan. Contoh serangan, contoh orang penyalahgunaan dan sebagainya. Jadi itulah cadangan kami untuk permulaan. Macam keselamatan cyber dulu kami pernah usulkan untuk diwujudkan Suruhanjaya Keselamatan Cyber. Sebab bila bercerita tentang jenayah cyber sebelum ni lah, sekarang ni kita jenayah AI kan. Tetap cyber tapi menggunakan AI lah. Kalau cerita jenayah cyber, sebelum ni kita ada beberapa akta dan undang-undang yang digunakan pakai. Antaranya akta jenayah komputer di bawah PDRM, akta komunikasi di bawah MCMC, and then akta data peribadi di bawah JPDP. Kemudian kita ada satu lagi saya lupa ni apa perlu semua tu dikoordinasikan lah. Dulu dia tak cas di bawah mana tu. Faham tak? Jadi ada yang tak tu perlu diperbaharui dan sebagainya. Jadi I think usaha ke arah itu sedang dibuat oleh, bukan dah dibuat, dah terlaksana. Yang mana sebelum ni kita mencadangkan untuk diwujudkan Suruhanjaya Keselamatan Cyber yang terdiri daripada berbagai agensi, tetapi tidak berlaku. Tetapi apa yang berlaku adalah diwujudkan akta keselamatan cyber. Jadi sekarang kita ada akta baru yang telah dilancarkan pun di bawah NACSA, National Cyber Security Agency. NACSA telah jadi sebagai kita kata pemegang taruh lah untuk akta keselamatan cyber tadi. Jadi alhamdulillah. So sekarang ni pergi pada AI pula. Mungkin lepas ni kita kena ada gubal undang-undang berkenaan dengan AI pula. So benda tu dia akan bergerak lah, InsyaAllah. Kita tahu Malaysia ni dia akan orang kata apa, kita bersedia sentiasa. Cepat dan lambat je. Alright. Itu very apa kata orang encouraging lah ya. Now kita nak berbalik kepada yang menakutkan lah. Apa tu Mi? Umi kan selalu dengar tau tentang dark web. Dark web, okey. Tentang deepfake. Okey.
tentang terma-terma baru inilah. Boleh tak ceritakan sikit? Yang paling Umi takut sekali bila orang cerita pasal dark web. Kononnya dark web ini adalah satu tempat memang kata orang neraka lah. Okey. Apa dark web ni sebenarnya? Neraka ke? Ada orang rasa Bukan. syurga. Depending on orang Bergantung tu kepada belah mana. Belah mana. Okey. Belah mana orang tu duduk belah mana? Belah kiri ke belah kanan? Kalau belah kiri dia kata syurga. Belah kanan dia kata neraka. Dia macam cili padi lah Umi. Ada setengah orang suka sangat cili padi. Dia makan bawa macam ulam. I'm talking about the general population of Malaysia, iaitu orang Islam. Okey. Take it up from there. Okey. Kalau bercakap tentang term ataupun apa ni istilah yang Umi kongsikan tadi tu, yang saya dengar tadi dark web dan juga deepfake. Betul? Okey, saya bagi yang short dulu lah, deepfake lah. Deepfake ni mudah je Umi. Teknologi ataupun satu benda yang kita guna pakai untuk mengubah muka. Mengubah muka jadi muka orang lain lah. Okey. Sebagai contoh mudah, saya bagi contoh filter lah. Yang kita dah pakai filter tu. Jauh Umi tak pakai filter. Ya ke Umi? Umi tak pakai filter. Umi pakai emoticon je kan. Pakai Itu deepfake lah tu. Dia deepfake dengan kartun. Deepfake lah menggantikan muka kita dengan muka yang lain. Betul tak? Astagfirullahaladzim. Itu yang. Assalamualaikum. Lagi satu deepfake, kalau kita pergi satu lagi, contohlah muka biasalah orang-orang yang dekat social media ni kan, tiba-tiba terlupa pasang filter, dah muka lain yang keluar kan. Kan itu contoh. Okey, nak pergi yang ke dalam lagi adalah mereka yang menggunakan boleh mengguna pakai deepfake ni untuk menggantikan watak muka tersebut dengan muka orang lain. Sebagai contoh, dalam dunia editing orang kata kita boleh ganti muka orang lain. Sebagai contoh. Yang dia pegang tu, dia fake muka baby tu. Yes, itu yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, yang kena nak pergi deep lagi, kita boleh buat live video call tukar muka. Dan benda tu saya ada buat itu hari dengan satu rancangan secara live kita buat dekat talk show di satu stesen TV. Memang saya buat simulasi tersebut. Saya buat video call dengan satu host, tapi saya pakai muka host yang seorang lagi. Bukan muka Cik Faizal? Muka orang lain lah? Muka yang host kat sebelah ni. Mula-mula saya pakai muka selebriti lain. Tapi dia cakap pakai muka host sebelah. Okey, saya pakai muka host sebelah. So host kat sana tengok muka sebelah ni, tapi yang tengah video call dengan saya. So benda ni boleh diguna pakai untuk jenayah. Sebagai contoh, suara kita dah boleh pakai AI. Saya dapat 10 second suara you, saya dah boleh tiru suara you hampir 100%. So you bayangkan, berbalik pada scam tadi. Scam salah satu kaedah kita nak pukau. Itu yang pertama. So nak memukau orang, kita kena masukkan sebanyak elemen untuk meyakinkan mangsa. Sebagai contoh, saya nak scam ni lah kawan kita ni. So saya guna muka Dini lah, umpama kata somebody lah, bos ke apa semua kan. Jadi saya guna muka Dini, saya pakai suara Dini, saya video call you. So bila video call you, saya percaya tak? Contohlah saya kata bro, nanti tolong transfer je kat akaun-akaun ni apa semua, sebab aku ada nak bayar ni gini. So you as a staff ataupun sebagai ni boleh percaya tak benda tu? Dan benda ni berlaku. Benda ni berlaku. Bos bagi instruction. Yes, bos bagi instruction. Tak kisahlah dalam NGO ke, dalam syarikat ke, dia dapat phone call pun cukup dah. Dapat phone call nombor yang sama. Nombor yang sama dia boleh buat macam mana? Spoof call saya kongsikan tadi. Saya boleh call pakai nombor Umi kepada you. Kononnya Umi ni pengerusi persatuan apa-apa, yayasan tadi Okey, you sebagai bendahari umpama kata. Saya call you. Guna suara Umi. Nombor Umi. Saya cakap ada ejen, you tolong transfer bayar, saya nak bayar kat orang ni gini. So, you nampak nombor Umi. Suara Umi. You buat tak transaction? Percaya lah. So, Yalah. Itu antara fungsi senang cakap sebenarnya penyalahgunaan teknologi tadilah. Benda yang baik sebenarnya, tapi bila disalahguna dia jadi tak baik lah. Kan sebagai contoh lah kita kata ayat mudah, saya selalu bagi analogi paling mudah. Dadah. Kan dekat Malaysia sebenarnya dadah ni salah ke tak salah Umi? Saya tanya Umi. Depending on what is it meant for. So Umi pun cakap depending. Okey. Cara paling mudah lagi saya tak nak tanya lah. Cara paling mudah saya tanya lagi Apa istilah dekat Malaysia kita panggil untuk mereka yang kes dadah ni?
Penagih. Penyalahgunaan data. Ada perkataan Penyalahgunaan. betul. Masuk dadah tu tak salah. Tak salah, betul. Is drug. Kita pergi dekat luar negara, dekat Malaysia kita pergi farmasi. Kita pergi kat luar negara pergi drugstore. Adakah dia jual dadah tu? Drug tu Dia jual ke apa yang ubat. Tak kan? Itu sebenarnya kedai ubat. Drug tu dalam ubat. Tetapi dekat Malaysia nak mudahkan faham, dia kata penyalahgunaan data. So apa benda yang kau salah guna pun tetap tak betul. Betul. Motor tu bagus kan? Yang tak bagus apa? Merempit. Salah guna lah tu kan? So konsep salah guna tu apa-apa jadi negatif. Okey, berbalik kepada etik lah, berbalik pada etik. Balik pada etik, nilai dan sebagainya. Okey. Dark web tu. Okey. Cuba cerita sikit. Okey, tadi kita cerita pasal ni AI kan? Okey, ataupun deepfake. Sekarang kita cerita pasal dark web. Okey, berbalik pada dark web ni. Dark web ni, okey, analogi paling mudah yang biasa kita guna pakai adalah iceberg lah. Okey, iceberg tu apa? Iceberg bahasa Melayu apa? Bongkah ais yang dekat kutub utara tu ni. Ya. Kutub selatan ke utara lah. Ya. Okey, kita tengok dekat iceberg tu ada lautan kan? Betul? Betul. Iceberg yang kita nampak besar ni. Tapi besar. Dalam laut tu dia lagi besar. Ya. Okey. So apa yang Umi buat searching sekarang, sama ada pakai ChatGPT ke, pakai Google ke, pakai apa, yang kat atas tu je Umi akan nampak. Yang Umi akan nampak. Ya. Tapi dunia internet sebenarnya dekat bawah tu lagi besar. Yang mana kita tak boleh masuk ataupun kita tak boleh lihat melalui platform yang biasa kita guna pakai ni. Contoh you pakai Google atau you pakai apa-apa browser buka hijabnya. Dia kena ada satu apa orang kata guru ataupun dia ada satu satu medium lain yang you kena pakai. Ya, jampi serapah lah yang kita kata kan, untuk masuk ke dalam dunia alam sebalik mata ni. Baru you dapat lihat ini dunia sebenar dia. Takutlah. Sangat menakutkan. So di dalam di bawah bongkah tadi ni, di dalam laut tadi punya iceberg tadi tu, dia mula-mula dia panggil dark web. Okey, dark web ni you boleh jumpa macam-macam benda yang negatif lah. Okey, yang lagi dalam tu dipanggil deep web. Deep web. Ada deep web. Deep web ni lagi yang senang cerita apa tak ada jual lah kat situ. Crime punya ni memang mostly kepada situ Mostly crime lah. Penjualan ke, perkhidmatan, nak bunuh orang, you nak hire apa kita panggil assassin, kan? Assassin kan, assassination, pembunuh upahan ni kan, pun ada dekat situ. You nak apa, you name it, semua ada dekat situ. All the crime. Tak boleh dikawal lah. Memang tidak boleh dikawal. Siapa nak shutdown? Sebab sebenarnya internet adalah bebas. Internet adalah bebas. Tapi siapa punya? Tuan punya? Tak ada siapa punya sebenarnya. Dia tak ada siapa punya. Cuma adalah pencipta yang membuat bagaimana yang dikatakan kat bawah ni adalah penciptanya. Memang ada penciptanya. So maknanya tak boleh dikawal. Tak ada, memang tiada kawalan. Jadi bagaimana kita nak apa kata orang? Bukan menghadkan, menghalang daripada orang masuk ke sana. Melakukan jenayah. Salah satu cara yang usaha yang kita boleh guna pakai selain menggunakan kaedah teknikal dan sebagainya adalah melalui kempen. Dan bagaimana kempen nak didrive tadi tu. Jadi kita kena bagi tahu sebenarnya negatifnya you masuk. So bottom line-nya adalah jangan masuk. Yelah, the more orang yang tak pernah tahu bukan the more bukan terlalu ramai yang masuk mula-mula nak melihat. Curiosity kills the cat. Betul, curiosity tadi tu dia mula-mula masuk nak melihat. Tapi tanpa dia sedar dia menjadi mangsa. Tanpa dia orang sedar. So that's why kita cakap jangan masuk terus. Antara yang jadi mangsa dekat dalam okey, sebagai contohlah dia kata dia minat dengan mencari contoh mudah saya katalah cheat game ke apa cheat code untuk game ataupun dia beli apa benda yang ni lah yang dia tak boleh nak dapat dekat ni, dia nak cari dekat situ kan, ataupun dia nak mencari template untuk menipu orang lah contoh kan, adalah template online dan sebagainya kan, tanpa dia sedar dia kena scam kat dalam tu. Dia tak dapat pun benda tu. Itu satu. Kedua, silap-silap tanpa dia sedar, dia ingatkan dark web ni dia dah terror lah kan, dapat masuk dark web ni kan. Dia pun masuk tanpa dia sedar dia dah terperangkap dengan
scam dekat dalam dunia tu pula, whereby dia punya data peribadi, dia punya tanpa dia sedar reveal dekat situ. Sebab dunia ni memang satu dunia yang macam mana cakap kalau you tak ni, ada law langsung lah. no law. Cakap underworld lah. Underworld lah. Memang underworld betul. Underworld. Memang chaos punya dunia. Tapi kan ini it's available anytime. Yeah. Anywhere in the world. You can access even sekarang. Tetapi tidakkah ada satu usaha international, say United Nations ke, the world community ke, yang concern mengenai perkara ini? Sebab dia akan meruntuhkan bukan saja akhlak, akan membunuh. Dia macam ni, Mei. Kena faham ya. Apabila sesuatu benda yang begini negatif, terlalu negatifnya ada, so di sini adalah tempat berkumpulnya para-para penjenayah lah. Penjenayah. Betul. So agak-agak senang tak nak tangkapnya ya. Tapi kalau dia jadi international, dia sebenarnya ini adalah honeypot. Tahu tak honeypot? Honeypot ni dalam istilah kami ni adalah satu perangkap. Sebenarnya, faham tak? Sebelum ni kita tak tahu kau macam mana kita buat satu perangkap. Mungkin ini teori konspirasi lah kan. Okey, faham. Maksud saya dapat capture That's why kita tahu siapa pencipta dia. Faham So dekat dalam tu jual pandu lah umpama kata semua ada kan. So diorang pun sama juga ni semua. Tapi sebenarnya tiba-tiba zap tangkap ini benda international lah. Kan ataupun yang katil-katil dadah yang besar tiba-tiba Zul mati kena tembak contoh kan. Declare dekat situ peperangan antara apa katil umpama kata kan. Betul ke? Nampak tak? Dia orang kita tak boleh nak cari dia orang, tak apa kita sediakan satu platform dia orang datang. Okey. Faham Okey. Faham. Tapi tak. Cukup setakat itu. Okey. Tak ada. Umi nak tanya. Tapi takkanlah tak ada satu apa kata orang instrumen ke yang menyekat orang daripada curiosity nak masuk ke situ. Nak menyekat curiosity tu tak boleh Mi, tapi nak menyekat dari sudut apa pun saya tak pasti. Adakah sebab untuk akses ke dalam dunia dark web ni dia ada saya buka sikit lah first you kena orang kata apa hide you punya IP lah. Bahasa mudahnya. So bagaimana mungkin you boleh pakailah VPN, proxy chains dan sebagainya And then kita kena guna satu benda ataupun satu aplikasi ataupun satu platform lain yang dipanggil Tor. Okey, apa Tor ni saya lupa dah. Onion router. T tu apa lupa dah. So, dia pakai yang tu baru dia akan layerkan lagi you punya IP tu banyak. So, senang cerita you stay anonymous dekat dalam dunia tu. You tak tahu siapa orang tu tak tahu siapa you. Tapi kan internationally because benda ni worldwide. Worldwide. Takkanlah orang yang ada ethics, right, tidak mahu berusaha untuk membuat sesuatu untuk menghalang dia punya population terjebak dalam curiosity kills. Kita nak menghalang populasi kita ke dalam itu adalah melalui kempen lah, kesedaran itu je saya kata tadi. Contohlah, yes, ada beberapa banyak website yang pihak MCMC block pun. Kita tak nafikan benda tu. Tetapi dia orang ni, you pakai platform biasa, you tak boleh tengok pun. Dia kena pakai special punya access untuk you. Macam kata tadilah, you kena pakai special punya apa tadi medium untuk you masuk ke dunia alam sebelah mata ni. If that be the case, stop telling people how to go in. That's why saya kata stop internet lah. Jangan internet tu je lah. Selagi ada internet, selagi tu orang boleh masuk. It's a very, very scary future of the world. Betul. Cuma sekarang ni kita nak menyampaikan maklumat. The end of human. Yes. Cuma betul lah macam cakap ni antara perkara yang boleh itu buat ada dikit lah. Betul lah. Perkara yang basis kalau anda kata kita tak boleh buat semua benda at least tu satu benda. Ya. But benda ni mesti jadi a world agenda lah. Cannot dia benda ni bukan sekarang ni. Sebenarnya dah lama pun jadi world agenda benda ni. Cumanya macam saya kata dia ada pro and con dekat sini. Sebab satu kebebasan dikatakan so kedua, much for democracy. We are talking about world. I'm sure dalam communist country dia tak benarkan. Ya, betul. Tetapi dia tak boleh menghalang untuk dia orang akses. Dia tak boleh menghalang pun sebenarnya. Dia hanya boleh buat satu hukuman sekiranya ditangkap aku jatuh hukum bunuh. Itu je dia boleh buat. Kalau dia dapati anda betul-betul masuk ke dark web contoh hukum bunuh. Itu boleh itu dah sudut law. Kita boleh force kan benda tu. Itu contohnya.
Kan kalau contohlah dekat kita, kalau didapati you masuk SS, nak membuktikan dia tu kena adalah bagaimana dan sebagainya. Tetapi kalau didapati contoh kena penjara 5 tahun, 10 tahun, denda sebatan dan sebagainya, bolehlah. Tetapi kita masih tak boleh menghalang ni. Masih tak boleh menghalang. Tempat kita ni pun makin lama makin gelap. Seolah-olah is this the end of the world? Is this the end of human being? It's a very dark future. Tapi setiap masalah mesti ada penyelesaiannya. Tetapi Umi berbalik kepada orang-orang yang menjaga, the custodian of religion, the custodian of nilai, the custodian must get together, put aside the political whatever ideology. First, national. Second, the world. You know? Umi kalau tanya saya, Umi, kita nak pergi to the extent kalau kata dia peringkat negara dan sebagainya. Dia simple aja lah. Pada saya lah, berbalik daripada rumah kita sendiri. So kalau kita pandang anak kita didik anak kita guide anak kita. Datuk pula dah. Faizal, itu juga adalah satu cabaran yang sangat besar sekarang dalam konteks peranan keibubapaan dan sebagainya, ya, cikgu-cikgu, pemimpin-pemimpin. Pasal benda ni kan pada Umi lah, I am more concerned about generasi akan datang. Syah punya, Dini punya, you punya. Macam orang-orang macam Umi ni, kami dah nak pergi dah pun. Ya, kita now kata orang overdrive. Anytime we will be going already. Tetapi cucu cicit kita dan sebagainya. Jadi rasa-rasa je lah hari ni robot kan. Tak ada nampak Melayu ke Chinese ke, tak ada, semua robot lah jadi. Jadi kan pada Umi lah ya, banyak lagi yang harus kita fikirkan. Pertama sekali, sebagai rumusannya lah, kita elok dapat orang macam Faizal ni untuk memberi penjelasan. Tetapi dalam pada itu, Faizal dan orang-orang macam awak kena juga berhati-hati. Don't tell too much about the dark web, the deep fake and all. Don't tell too much, because I still believe curiosity kills the cat. Betul. Dan memandangkan berpuluh tahun dah Umi terlibat dengan generasi muda, the more you talk about it, the more they want to go in and see. They want to try. Look at Dadah, for example. There is no end to Dadah because dia nak merasa. Okay? Jadikan pada Umi lah. Umi nak conclude lah. Ada apa-apa awak nak cakap? Ini awak boleh berhenti bercakap lah. Sebab dah takut. Dah macam rasa macam ya Allah, ya Tuhan. Tetapi kita ada Allah. Kita ada nikmat Islam dan iman. Pada Umi, masih lagi Umi mengatakan the custodian must play a very, very significant role in handling this latest technology development dalam era digital. Dan kepada anda yang sudi mendengar podcast kali ini, fikir-fikirkan apa peranan awak sebagai rakyat Malaysia untuk membantu in your own way. Umi selalu kata, Umi ada TikTok. Tetapi TikTok Umi tu, Umi gunakan bukan nak jadi influencer. Bukan nak cari 1 juta followers. Kalau seorang aja dengar. Because itu adalah dakwah. Okey, jadikan kepada anda yang sudi mendengar, fikir-fikirkan apa yang boleh kita buat dalam keluarga kita, dalam komuniti kita, dalam masyarakat kita. Last daripada Cik Faizal, mungkin dia cakap. Last sekali, Faizal, tolong bagi sesuatu yang lebih encouraging. Silakan. Pertama sekali, pasal topik hari ini kita berkenaan dengan digital, Umi ya. Era digital. Era digital, baik. Sebenarnya kita tak boleh digital ni satu benda teknologi lah ya.
kita tak boleh menghalang perkembangan teknologi. Kita kena adapt dengan dia. Betul? So sama juga AI tu adalah salah satu teknologi. Zaman sekarang kita dah bercerita pasal AI. Kan? Malahan dulu training orang cerita digital marketing lah. Sebelum-sebelum ni banyak bersepah iklan dia tengok. Sekarang semua cerita pasal AI je. Kelas AI banyak bersepah sekarang. Kelas AI berlambak. Bila saya tengok kan, ajar prompt je sebenarnya. Lepas tu beritahu platform apa kita pakai. Okay, doesn't matter lah. It's a part of the training kan. Bagus pendedahan itu. Cuma kita tak boleh halang. Kita tak boleh halang. Termasuklah generasi akan datang sebagai contoh anak-anak kita dan sebagainya. Sebab kalau kita menghalang, mungkin mereka nanti ketinggalan. Mungkin benda tu menjadi satu keperluan untuk kerjaya atau sebagai diorang punya career dan sebagainya. Kita tak boleh halang benda tu. Cuma kita boleh guide. Sebagai contoh mungkin menggunakan chatbot ChatGPT umpama kata budak-budak kita tahu ramai je student-student dekat uni sekarang buat assignment pakai ChatGPT. Tapi kena ingat lecturer pun ada tool sekarang untuk detect yang mana buat pakai ChatGPT, mana buat pakai AI. Dah tools dia akan keluar berapa persen you buat pakai AI tadi. Dah memang ada lah. This is the check. So dah ada dah benda tu. So kena ingat tu yang pertama. Dia tak kisah kita boleh guna pakai AI untuk kebaikan, tetapi pastikan yang kita tahu dan kita kontrol AI tersebut. Kita yang kontrol teknologi, bukan teknologi kontrol kita. So the knowledge kena ada. Ni dalam ni kena ada. Nak kontrol sesuatu sebab kita ni kontak dengan atas ataupun dengan yang berkuasa ni dekat sini je. So ni kena kuat lah. Betul. So lucknya kita di Malaysia, saya bercakap tentang di Malaysia kita masih berkuat jugalah di sini. Kan, jadi kita masih ada lagi orang kata apa yang kita boleh guna pakai, sama ada bermulanya daripada rumah. Umpama kata parents dan sebagainya ni guide anak dan sebagainya. Sebagai contoh penggunaan gadget sebagai contoh saya tak nafikan anak saya pun sama juga. Tak boleh berenggang. Okey. Tetapi Imam macam mana sekarang orang kata saya kena mulakan. So kaedah saya senang aja. Hari sekolah balik saya memang force dia. Balik sekolah dia sampai pukul 7 kat rumah, umpama 6.30. Memang wajib dia mandi, dia makan. Selesai makan sekejap lagi, dia mandi, lepas tu solat kita orang sekali-sekali. Lepas tu pergi makan, habis makan dia wajib buat homework. Sekiranya tak ada homework, by hook or by crook, dia kena ulang kaji. Ulang kaji pula saya akan tanya, tadi belajar apa? Malahan saya sendiri kebetulan kita ni ada kelebihan sedikit dalam dunia IT ni. Saya monitor skrin dia, handphone dia, ataupun tablet dia, ataupun laptop dia, kita monitor betul ke dia buat kerja. Kan ada kat CCTV dia cakap juga tu kan. So cakap lah betul kan. Kadang-kadang kita test juga anak kita ni. Contoh. Jadi kita sebagai parent kena kalau kita dah tahu kita duduk dalam dunia yang pelbagai cabaran, you kena adapt benda tu, grab the knowledge sebanyak mungkin, how to jadi mak bapak yang sesuai untuk zaman tu lah. Yes. Kan, you nak bagi anak you pakai gadget, tapi you control tak anak you? You tahu tak apa benda tu pun? Macam mana nak control dia download apa itu ni dan sebagainya. Contoh dia pakai Family Link punya app. Dia nak download apa pun you boleh tahu. You boleh stop, you boleh block. Dia pakai berapa lama pun you boleh tahu. Itu contoh mudah. Betul. Pengawalan kan. Jadi macam saya train macam tu lah maksudnya. Habis selesai homework baru dia sebelum tidur kalau ada masa. Kalau tak ada masa tak boleh. Kalau ada masa pakai sekejap. Itu contoh. Tapi tu pengawalan dari sudut penggunaan teknologi itu sendiri. Ke mana dia akses, apa dia buat. Jadi sekiranya mak bapak tak tahu macam mana nak kontrol anak, pergilah belajar. Carilah maklumat. Kan tanya benda lain, tahu kat ChatGPT, tanya benda ni macam mana nak kontrol anak saya pakai handphone. Tanyalah. Betul tak betul? Dia keluarlah gini. Kan mudah. Dan you apply lah. Nanti anak pula balas kat ChatGPT tu, macam mana saya nak elakkan mak saya. Bahaya tau budak sekarang. Amazing. Amazing. Alright. Terima kasih. Ya Allah, ya Tuhanku. Memang seolah-olah podcast kali ini memang tidak boleh berhenti lah. Dan akhir sekali saya bagi pihak yayasan lah ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Faizal, Syah, Dini dan sebagainya kerana sudi mengambil bahagian dalam satu sesi yang sangat-sangat menakutkan tetapi menakutkan tetapi pasti ada jalan keluarnya. Tadi Faizal telah conclude bahawasanya
peranan institusi keluarga itu sangat-sangat penting. Ilmu mengenai teknologi ini sangat-sangat penting diperolehi. Tambah sikit Mi. Ya. Bukan untuk anak saya tahu. Untuk mak ayah kita yang macam Umi ni, warga kita kena emas guide juga. Ya, kepada warga emas ke, kepada semualah, semua rakyat Malaysia kena ni. Ya, di berbagai peringkat umur. Tapi walau macam mana pun Umi rasalah peranan Yayasan Digital Malaysia ini sangat-sangat penting untuk menyedarkan rakyat Malaysia tentang the pros and the cons, the negative impact and the positive impact of the technology. Ya, Umi berharap anda yang sudi mendengar podcast ini tidak pula merasa terlalu takut tentang perkara ini. InsyaAllah Allah ada, dan kita semua, kebanyakan kita adalah beragama Islam. Kita ada panduan-panduan di dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis. As long as kita berada sentiasa di jalan yang lurus, insya-Allah Allah akan membimbing kita. Rasulullah akan membimbing kita ke satu zaman yang ataupun kehidupan yang aman. Walaupun kita ada seolah-olah dikontrol oleh teknologi dan all these gadgets and all the AI and the robot. Okay? Itu adalah satu kesimpulan yang agak positif, walaupun membimbangkan, tapi insya-Allah ya, sama-samalah kita berdoa supaya kita semua menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sekali lagi Mi, pisau. Itu last, itu paling mahal. Okey, ibarat teknologi ini adalah ibarat pisau. You boleh carve a beautiful carving, a fruit carving. Tetapi pisau yang sama juga boleh digunakan untuk membunuh orang. Sekianlah saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Bye bye. Terima kasih.